Universiti Utara Malaysia (UUM) menang bergaya selepas menjinakkan Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) 21 berbalas 12 pada perlawanan pembukaan saingan pertama acara bola jaring sempena kejohanan Sukan Persatuan Badan-Badan Berkanun Sukanun ke-8. Tadi UM memenangi perlawanan 21-12 bersama dengan Universiti Malaya. Alhamdulillah. Jadi walaupun kita menang 21-12, mungkin ada banyak lagi perkara yang perlu dikemaskini in terms of passing dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, syukur game pertama UM menang. So kita akan ada game kedua pada 29 hari bulan dengan Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Turut mempamerkan aksi cemerlang pada perlawanan bola jaring ialah Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ) apabila menundukkan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso 58 berbalas 4. Perlawanan yang bertempat di Stadium Utama turut menyaksikan Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP) berjaya menewaskan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) 15 berbalas 6. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (Felda) menang tipis ke atas Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) 21 berbalas 20. Manakala Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT) terpaksa berputih mata apabila tewas 0-3 di tangan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) bagi saingan sesi pagi.